Zainal, berumur 17 tahun, daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Safi Perlis. Saya adalah anak tunggal dalam keluarga, menjawat jawatan sebagai bendahari dalam pengawas sekolah dan juga penolong pengurusi kelab taekwondo sekolah. Antara pencapaian akademik yang telah saya dapat adalah UPSR, saya telah berjaya mendapat 5A, dan juga PMR, saya juga telah berjaya mendapat 8A. Antara pertandingan yang pernah saya sertai adalah syarahan, pidato dan juga perbahasan peringkat negeri. Saya juga pernah mewakili Malaysia dalam inovasi sains di Tainan, Taiwan, dan saya menerangkan tentang pump Dixit as a natural ternarizer and polymer. Pada tahun 2014 yang lalu, saya telah mewakili sekolah dan juga negara ke Tainan, Taiwan, dan saya telah menyampaikan tentang the novel usage of Phoenix dactylifera, which is pump Dixit. Dan ini adalah pencapaian saya yang tertinggi. Saya juga telah menerima anugerah daripada Korea, WIPA, Indonesia dan juga Taiwan. Pada masa lapang, saya suka membaca buku cerita. Antara genre yang saya suka adalah bersifat misteri dan juga kes-kes pembunuhan atau penyiasatan. Saya juga seorang yang sukakan cabaran dan saya sering mengikuti keluarga untuk memanah sewaktu cuti sekolah. Idola saya adalah Nabi Muhammad SAW kerana beliau mempunyai kepribadian yang mulia dan semangat serta jati diri yang teguh untuk berdakwah ke jalan Islam. Cita-cita saya adalah untuk menjadi Perdana Menteri wanita yang pertama di Malaysia. Saya ingin membantu rakyat dengan meningkatkan kebajikan rakyat, terutamanya kaum wanita, dan juga meningkatkan keamanan dan kemakmuran negara.